Ramai newbie pening, berapa kelonggaran yang sesuai untuk buat baju supaya selesa? Masa ukur badan kita kena tambah kelonggaran ke tak ya? Tapi kalau newbie tak tambah kelonggaran sekarang, dia tak tahu berapa sebenarnya akan jadi. So dia akan buat macam ni lah. Ni kot baju dia besar jadinya. Kelonggaran yang sesuai adalah 4 sehingga 5 inci. Tapi kalau nak fit sikit, kita boleh buat 2 sehingga 3 inci. Tapi ada sebahagian orang yang suka yang longgar-longgar. Berapa ya? Orang yang suka baju longgar, kita boleh cadangkan 6 sehingga 8 inci. Oleh itu, masa kita buat baju, kita kena ukur berapa kita nak tambah semasa kita membuat pola. Contoh kalau kita buat pola, dada bahagi 4 tambah dengan berapa kelonggaran yang kita nak tadi. Ikutlah yang mana satu anda suka. Nak ke nak, kalau next time saya ajar buat pola pula. Kalau anda nak, anda boleh komen dekat bawah. Mungkin kalau ada video cadangan lain, anda boleh komen. InsyaAllah next time saya akan buat video lagi. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai. Banyak boleh jimat.